Ada seorang mak ni melahirkan bayi gergasi dan sebab tak nak tarik perhatian orang ramai, mak ayah dia pun bawa balik bayi tu ke rumah secara senyap-senyap. Tapi kan bayi tu membesar punyalah. Cepat sampaikannya dalam masa beberapa minggu je dia dah jadi sama tinggi dengan mak ayah dia sendiri. Sambil dia terus membesar, dia selalu perhati budak-budak lain tengah main kat luar, tapi dia tak dibenarkan join sekali sebab saiz badan dia yang luar biasa tu. Lama kelamaan dia jadi besar sangat sampai nak lalu pintu bilik pun dah tak muat, jadi mak ayah dia pun binalah rumah baru yang besar supaya dia boleh tinggal kat situ dengan selesa. Budak tu rasa teruja gila tengok rumah tu sebab kat dalam tu siap ada katil yang memang ngam dengan saiz dia. Mula-mula tu dia isi masa lapang dia dengan baca buku, tengok TV, dengan bersenam. Tapi tak lama lepas tu dia mula rasa bosan sebab asyik terperap kat dalam rumah sepanjang hari. Jadi pada satu malam ni, dia curi-curi keluar rumah dan pergi sembunyi bawah semak samun. Dia nampak ada beberapa orang tengah berseronok, tapi masa tu juga ada seorang lelaki ni datang dekat dengan tempat budak tu sembunyi sebab nak pergi melepas buang air. Budak tu pun terkejut dan terus berganjak ke belakang. Lelaki tu pula ingat yang dia ni tengah berhalusinasi. Jadi dia pun cuba hampiri semak tu sampaikan buatkan budak tu rasa takut dan terus lari dari situ. Lepas tu dia pergi ke sebuah kedai burger kat mana semua orang mula pandang dia semacam. Tapi tiba-tiba je dia perasan ada seorang perempuan ni tengah buat burger dengan kelajuan yang amat pantas dan akhirnya dia sedar yang dia bukannya satu-satunya manusia pelik yang ada kat dunia ni.